Okey, video kali ni kita nak try claim RM50 reload pin pula guys dekat dalam aplikasi ni. Sebab hari tu kita ada claim 10 dengan RM20 membayar. So kita nak claim RM50 pula, nak tengok bayar ataupun tak. Tapi rasanya membayar lah sebab aplikasi ni 100% legit untuk korang main. Kalau korang yang baru nak belajar buat duit, aplikasi ni dia tak sesuai untuk korang. Bukanlah kata tak sesuai tu macam korang tak boleh main langsung. Bukan macam tu guys. Tak sesuai tu maksudnya dia ada lagi yang senang dari aplikasi yang ini. So cara nak redeem dia, yang pertama mestilah korang kena ada coin. Kalau tak ada coin macam mana korang nak claim kan? Jadi yang pertama mesti kena ada coin. Korang kena main game dekat belah depan ni ataupun korang jawab survey untuk dapatkan coin. Tapi sebelum tu kita nak ajar dulu macam mana cara nak claim. So cara nak redeem dia, katalah kalau korang punya point dah cukup nanti, korang klik dekat bahagian redeem bawah ni. Lepas tu korang pilih reward apa yang korang nak claim. Kalau PayPal paling sikit korang boleh tebus $1. Korang kena ada 8,200 coin. $1 lebih kurang dalam RM4 lebih guys. Lepas tu korang boleh claim $3, $5, $10, $20, $50, $70 sampailah $100. $100 lebih kurang dalam RM400 lebih guys. Cara nak redeem dekat PayPal, korang kena masukkan nama korang dan juga alamat email korang. Lepas tu kalau korang nak claim top up game, korang boleh tebus Diamond Mobile Legends dengan UC PUBG. Okey, untuk UC PUBG paling sikit korang boleh dapatkan 60, lepas tu 325 dan juga 424. Kalau Diamond Mobile Legends paling sikit korang boleh dapat 42, 70, 140, 284 dan juga 716 diamond. Cara nak redeem dia, saya rasa mungkin korang kena masukkan ID game korang dan juga nickname korang. Itu saja guys. So untuk Touch 'n Go pula paling sikit yang korang boleh claim RM10, lepas tu 20, 50, 100, 200 dengan 300. Reward Touch 'n Go ni diorang bagi dia punya reward tu dalam bentuk reload pin geng. Cara nak redeem dia, katalah kalau korang punya point dah cukup, korang pilih berapa ringgit reload pin yang korang nak tebus. Okey, macam saya nak claim RM50, kita klik dekat RM50. Lepas tu tekan button redeem. So nanti diorang akan proses dulu korang punya reload pin. Kalau dah sukses nanti korang akan dapat link voucher macam ni geng. Lepas tu korang klik je dekat link voucher yang korang dapat tu. Dia akan bagi reload pin. Lepas tu korang klik je lama-lama dekat pin tu, copy korang punya pin, buka dekat dalam TNG korang, reload saja macam biasa. Tapi kalau korang dah copy link, lepas tu korang try redeem tak dapat, korang kena tambah kosong dekat depan guys. Dekat bawah ni dia ada tunjuk macam mana cara nak buat dia geng. Kan dekat depan ni tak ada kosong kan, 3181 ni kan. Okey, jadi kalau korang punya reload tu tak boleh, korang kena tambah depan kosong. Sama ada korang kena letak 10 ataupun 20 guys. So jadi siapa yang nak cuba aplikasi ni, korang boleh tekan link dekat bawah video ni. Korang download dulu aplikasi ni dekat dalam phone korang. Nanti korang daftar je macam biasa guna Google korang. Lepas korang dah install, korang klik dekat bahagian Playtime Game. Korang kena buat dulu task dekat bahagian sini guys. Kalau tak nanti task dekat belah bawah ni dia akan kunci. So cara nak buka kunci ni, korang kena buat task dekat Playtime. Dan task yang korang kena buat tu pula, korang kena cari task Playtime. Contoh task Playtime macam ni guys. Korang kena cari task yang korang kena buat bukan korang kena buat, maksudnya korang kena play 1 minit, 2 minit, 3 minit. So kalau korang ada dapat task yang play 1 minit, play 2 minit, play 3 minit, yang itu task yang korang kena buat. Kalau task tu tak muncul dekat korang punya tempat download apps tu, korang kena tunggu task macam tu masuk guys. Kalau tak nanti kan, selagi korang tak buat task Playtime Game tu, game yang dekat belah bawah ni dia akan kunci guys. So korang tak boleh nak buat task yang lain. Kemudian kalau korang nak tambahkan lebih banyak korang punya point, korang boleh main game dekat belah bawah ni. Korang boleh jawab quiz, korang boleh tonton video iklan dan juga claim bonus coin. Lepas tu satu lagi, korang boleh jawab survey. Okey, kalau survey dekat sini dia ada 3 jenis kategori survey. So antara ketiga survey ni yang paling senang kalau korang nak jawab, korang pilih survey jenis CPX. Kalau korang nak try kedua survey jenis ni pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi yang boleh kata, bukan nak kata senang, yang banyak saya dapat feedback, orang jawab survey jenis CPX. Okey, ini contoh feedback dari dorang yang dah berjaya jawab survey guna saya punya tips. Kalau korang nak dapatkan tips ni, boleh PM saya dekat WhatsApp guys. Nanti korang cek je saya, bagi tahu yang korang nak tips cara jawab survey. Saya try bagi korang tips tu, nanti korang try follow. Kalau berhasil, korang boleh hantar macam ni dekat saya guys. Hantar feedback macam ni dekat saya. So saya rasa itu je lah untuk video kita hari ni. Kalau korang nak tanya apa-apa soalan, korang boleh PM saya dekat WhatsApp. Kalau korang tak faham, korang boleh komen dekat bawah video ni. Tapi kalau nak senang, korang cek je saya dekat WhatsApp guys. Nanti saya bantu korang yang mana korang tak faham. Korang boleh SS, hantar dekat saya. Nanti saya tengokkan yang mana korang silap. Ataupun kalau korang nak try aplikasi yang lain, aplikasi yang lagi senang dari aplikasi yang ini, korang boleh tengok dekat channel YouTube saya, Buat Duit Tanpa Modal Channel. Kalau nak tengok bukti-bukti pembayaran ataupun feedback terbaru, korang boleh join dekat dalam grup WhatsApp kita geng. Tekan je link dekat description video. Okey, Assalamualaikum, semoga berhasil guys.